Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang ketiga, Al-Hiwar Al-Awwal di muka surat 43. Al-Hiwar Al-Awwal tajuknya ialah Aina Taskun. Aina di manakah taskun kamu tinggal. Taskun digunakan untuk kita tanyakan kepada lelaki. Kamu. Anta. Okay. Aina taskun. Di manakah kamu tinggal. Okay, jadi ini perbualan di antara Sulaiman dan Idris. Okay, mari kita tengok. Sulaiman. Dia cakap, Aina taskun al-an ya Idris? Aina, di manakah taskun kamu tinggal al-an sekarang? Ya Idris, wahai Idris. Idris pun reply, Askun fi bait at-talabah. Wa anta ya Sulaiman? Askun, saya tinggal fi di bait at-talabah, asrama ataupun kolej kediaman. Wa anta, dan kamu ya Sulaiman, wahai Sulaiman. Sulaiman pun reply, Askun fi al-bait ma'a usrati. Askun, saya tinggal fi di al-bait, di rumah. Okay, rumah. Ma'a, bersama usrati, keluarga saya. Kemudian Idris tanya, Ma unwanuka? Ma apakah? Unwanuka, alamat kamu ataupun alamat awak. Dan kat sini dia gunakan ka sebab kita sedang bercakap dengan lelaki yang bernama Sulaiman. Kalau kita bercakap dengan perempuan, kita tanya Ma unwanuki. Kemudian Sulaiman pun jawab, Unwani raqam salasa fi syari' Crystal. Yaqa' baiti fi al-hayy as-sabi'. Unwani, alamat saya, raqam, nombor, 3, salasa, 3, fi, di, syari' jalan, Crystal. Crystal lah. Okay. Jadi alamat rumah Sulaiman di nombor 3 jalan Crystal. Yaqa' baiti. Yaqa' terletak, baiti rumah saya, fi di al-hayy section as-sabi' 7. Kemudian Idris tanya lagi, hal huwa qarib min mustashfa Shah Alam? Hal, adakah, huwa, ia, okay, ia tu berbalik kepada rumah Sulaiman tadi, qarib, dekat dengan, qarib min, dekat dengan ataupun berhampiran dengan, mustashfa, hospital Shah Alam. Okay, Sulaiman pun cakap, Naam, ya. Walakin, tetapi, al-bait, ba'id, jauh, ba'id an, jauh dari, al-maghsalah, dobi. Wa kaifa bait at-talabah? Wa kaifa, dan bagaimana, bait at-talabah, asrama. Okay, Idris pun cakap, Alhamdulillah, syukur. Baitut talabah asrama kabir, besar, wa murih. Wa dan murih, selesa.